lagi tu bang? Roti apa? Plastik tu Assalamualaikum. Okey, bersiaran kita sekali lagi untuk game ketiga di pusingan kedua. CIMB Liga CIMB. Hari ini 5 hari bulan Julai 2026, hari Ahad. Game ketiga Taman Sari menentang. Aduh, sudah. Dah lupa dah. Lawan apa sekolah Kota Syah Bandar. Okey, game mula. Baru start. Fizan. Naimullah. Tak ada orang. Keeper. Mas berganti balik ni. Irham dapat bola. Harith Akil Muslim. Okey. Rizan. Lepas. Rizan. Belakang. Ilham dapat balik. Lepas. Sayang. Firas, kalau target Firas. Dekat tadi, boleh masuk. Target. Okey, game apa? Game serentak dengan U12. Tapi kali ni kita ambil live untuk U14. Firas, come on Firas. Dapat balik bola. Muslim. Allah. Sayang. Miscommunication dengan Akil. Ataupun dalam perlawanan yang ke-11 nanti ya. Dia start kan? Dia start bang. Apa dia? Dia start bang. Ada kat sana. Belum masuk lagi tu. Dua pemain dari 12 tahun dan juga seorang pemain dari 14 tahun. Kita akan menunjukkan pada perlawanan yang ke-11 nanti. Irham, okey, Fizan tu punya kaki dia sakit tu. Muslim. Pas beri Fizan. Come on Fizan. Mas berganti. Hakikil. Alah, lambat. Nampak Muslim. Kamu Fizan, lari laju. Macam aku yang nak lari ke dalam. Kau tak pergi tengok tu. Jadi kau apa? Tak ngah kau dah. Kau standby budak kalau injat terus masuk. Tu Ais.
Selepas ini perlawanan yang ke-11. Selepas ini perlawanan yang ke-11 ya. Kita telah pun bersama-sama menyaksikan Hafiz Muslim. ke-10 yang sedang berlangsung. Tolak awal. Yang ke-11 selepas ini bersiap sedia. Kedudukan semasa masih lagi 0-0. Dah jalan ke? Aku ingatkan bola belum masuk lagi. Astaghfirullahalazim. Kamu nakil. Gokil. Alif Putra. Bukan. Kante. Dia orang ni macam kembar pula. Sebaiklah mendung. Budak ni main-main pula engkau. Bantai kau tang. Awal. Kau melengah-lengahkan game. Depan tak ada. Muslim. Come on. Lagi. Go Erham, sekali Raham. Tuan Mazlan. Danika Tuan Mazlan tanggul padang dia. Tuan Mazlan tanggul padang dia. Urus dia. Apa itu? Bizan. Go Muslim. Berapa dah? 0-0 lagi.
Go, 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 go. Okay, whistle separuh masa. Rehat. Sekejap. Bang, masih lagi kosong-kosong. Ini satu. Siapa satu? Ambil. Oh. Okey, untuk U12 tadi dapat makluman dari Abang Syam, Taming mendahului 1-0 menentang PPR Sungai Putat, tak salah. CIMB PPR Sungai Putat. Kita sedang mendahului. Okey, U12 pun whistle separuh masa rehat. Si Akil ini mana-mana tournament mesti dia boleh kamcing dengan ref. Okey, masuk padang balik U14. Masih lagi kosong-kosong menentang sekolah apa benda Shah Bandar, sekolah Shah Bandar. Kante main Irham, sekali Irham. Tinggi Irham. Irham, takut lah Irham. Jangan terlalu kuat. Sayang bola lah. Izan. Terlepas. Sekali. Izan. Oh, tinggi. Go try kill. Izan dapat menjaga gol dia. Tak sampai target ke Akil. Kante. Arif Zahidi. Kamu dapat Muslim. Naimullah. Oh, tarik ref. Tak sempat dah sampai Irham. Kamu Irham. Allah. Irham. Kalau boleh sekali. Dah ada kat depan kau tadi tak ada. Boleh je. Go Naim. Oh, sayang. Perform lah dia punya GK dia perform.
Ikut permainan, kita yang kontrol game. Kita yang menguasai game. Tapi tak ada finishing. Come on. Okay. Fizan. Tak sampai ke Akil. Alif Zahidi. Naimullah. Kante. Irham. Kamu Muslim. Calah pula. Salah percaturan. Okey, pertukaran. Irham keluar, Fir Hakimi masuk. Bola on Mr. Melvin. Dan juga Terus Pak Ibrahim. Untuk kita berkumpul di grandstand. Bagi sesi penyampaian pemain terbaik yang kita pilih hari ini ya, bagi pusingan yang pertama. 2 pemain bawah 12 tahun dan juga seorang pemain bawah 14 tahun. Go, Akil. Siap sedia untuk kita umumkan nama-nama pemenang. Hai, jauh. Kita akan umumkan nama-nama pemenang. Jauh, Alif. Lagi. Panas. Masih lagi kedudukan 0-0. Nampaknya Adam Jamil ada masuk tu. Dia ganti siapa tak pasti. Ke memang dia ada kat situ? Memang dia ada situ bang Abang tak pasal. Mama kau ni ikut dan je cakap. Okay, Adam Jamil. Fir Hakimi. Akil! Awal! Akil kosong. Tak ada finishing. Oh sayang. Dia cakap keeper dia baik. Keeper dia baik bang. Angguk lah. Dia cakap keeper dia baik. Angguk lah. Apa tu? Angguk lah. Jangan cakap angguk lah. Baru aku. Siapa suruh cakap? Nasib baik Hala kat situ. Nasib baik aku Hala situ. Kalau tidak, tak apa. Nampak tak gol? Kejap apa tengok. Nampak tak gol? Ada siapa boleh komen? Nur Suraya. Pecah juga. Apa telur? Okey. Firas. Akil. Kalau tadi dia tendang masuk tadi, gol sendiri. Penjuru. Siapa ambil? Naimullah ambil. Depan. Oh! Gol! Gol kedua dari Irham rasanya. Nampak dia melompat tadi. Gol kedua 2-0. Ini berapa? Satu je lagi kan? Okey, nampak tak? Apa dia? Satu je lagi kan? Nampaknya sana pun ada gol bang. Rasanya penalti tadi. U12 pun nampaknya dah gol lah. Gol kedua. U12. Alif Zahidi. Tadi ada satu kan bang?
Tadi ada satu kan, U12 kan? Satu lagi gol. Mak tak main. Mak tak main. Kau bagi kat mak. Kau bagi kat abang cameraman buat apa? Come on, Ram. Okay. Good try. Adam Jamil. Dia Alif Zuhaidi. Adam Jamil tak dapat tadi. Adam Jamil. Okey, masa tamat. Kemenangan berpihak daripada Tamisari 2-0 Kota Shah Bandar. Okey. Mama nak pergi ke U12. Kita tumpukan pada U12 juga. Buat masa ni yang oh dah. Aku baru nak pergi bang. Okey. Ya betul. U12 dah tamat. Kemenangan bagi pihak kita 2-0 menentang kita menang 2-0 ke menentang CIMB PPR Sungai Putat. Okey Mama